Aquaponic Automation System ataupun lebih dikenali sebagai IDAS merupakan ciptaan dan hasil daripada inovasi penyelidik di Universiti Utara Malaysia yang menggabungkan dua teknologi, iaitu teknologi aquaponik yang menghasilkan ikan dan juga teknologi hidroponik yang menghasilkan sayur. Jadi boleh dikatakan sistem ini dapat menghasilkan dua produk dalam satu masa. Easy DIY Aquaponic Automation System ini dihasilkan untuk memberi pendapatan tambahan, terutamanya komuniti sekeliling di Universiti Utara Malaysia. IDAS merupakan satu sistem yang sangat unik di mana dia dapat mengadaptasi perubahan iklim, di mana komuniti dapat menghasilkan ikan dan sayur pada sebilang masa. Contohnya seperti di negeri Kedah kita ini, kita menghasilkan padi. Menggunakan sistem IDAS ini, kita dapat menghasilkan padi pada sebilang masa dalam tempoh masa lebih kurang 120 hari. Jadi dalam setahun kita boleh menghasilkan sekurang-kurangnya 3 kali penghasilan padi. Selain daripada itu, sistem ini dapat memberi pendapatan tambahan kepada komuniti sekitar RM600 sebulan. Dari segi hasil pada lawatan daripada pihak Kementerian Kewangan, kita turun padang melihat sendiri tujuan dia untuk dari segi inovasi sosial. Maksudnya bukan satu permulaan. Selepas ini boleh diteruskanlah oleh keluarga atau generasi ataupun dapat diikuti oleh komuniti setempat setelah melihat kejayaan inilah. Harapan saya adalah kita nak melihat komuniti lebih berdaya saing dari segi kesejahteraan, inovasi sosial dan juga dapat menyumbang kepada komuniti. Dengan adanya projek yang macam ni mampu menjana, meningkatkan taraf hidup, kan, menjana pendapatan dan pelbagai lagi lah. Harapkan supaya kita dapat menyumbang kepada komuniti dari segi pendapatan, kesejahteraan dan semualah dalam konsep Malaysia Madani itulah. Dorongan projek ini daripada Dr. Farizal dari UM selama 3 tahun jalan projek tersebut dan dapatlah menampung perbelanjaan bulanan kita hingga ke 2024. Di situ kita dapat satu set aquaponik yang lengkap dan segala bentukan yang permulaan mereka sediakan. Hinggalah kita keluarkan hasil. Di samping itu juga kita ada juga yang dapat bantuan dari UM juga dengan sebuah mesin retort yang bernilai lebih kurang RM30,000. Di mana mesin retort itu kita usahakan untuk meretortkan bahan-bahan makanan yang kita sedia ada dan boleh menyimpan makanan tersebut selama 2 tahun. Di mana bahan-bahan retort itu dalam jualan. Latihan diberikan hanyalah daripada beliau juga dan bimbingan beliau boleh bagi manfaat pada Pak dan hingga ke hari ini 70% kita dalam kejayaan. Hasil yang Pak dapat daripada aquaponik ini yang pertamanya perkasan ikan tilapia. Di samping mendapatkan bantuan mesin retort tu adalah Pak mengeluarkan produk-produk macam retort kasam atau retort rendang ayam tradisi. Produk yang terbaru ni ada gulai kari rebung dengan daging. Ada dari dalam sedikit masa ni Pak cuba meretortkan ketupat palas. Alhamdulillah hasil aquaponik buat masa ni pun nampak berhasil dan dapat juga menampung keperluan harian. Mana baru-baru ni kita pun ada satu event di UM. Dalam jualan saya Pak dengan Pak selama 2 hari mencecah RM1,000 lebih. Tapi bagi purata bulanan tu kita tak tahap lah sampai ke ribu-ribu kan. Tapi insyaAllah sikit masa lagi mungkin kita akan mencecah hingga ke 1,000, 1,500 lah. Projek Easy DIY Aquaponics Automation System atau IDAS merupakan inovasi dari penyelidik UUM. Penyelidikan ini bermula sejak 6 tahun lepas dengan geran permulaan sebanyak RM10,000 melalui geran DECO dari SEPMA UUM. Kini, projek ini telah mendapat geran hampir RM600,000 melalui pelbagai agensi seperti Kementerian Keuangan Malaysia dan juga Yayasan Inovasi Malaysia. IDAS mempunyai potensi tinggi untuk membantu komuniti dalam menjana pendapatan melalui produk aquaponik. Pihak UUM menggalakkan para pensyarah untuk meneruskan sebarang usaha menghasilkan produk inovasi sosial seperti IDAS ini. Inovasi sistem IDAS telah berjaya disebarluaskan di seluruh kawasan Kedah dengan jumlah pemasangan IDAS melebihi dari 60 unit. Selain itu, produk ini juga telah memperoleh 2 hak cipta terpelihara dan juga 1 paten industri
telah didaftarkan di bawah UUM. Saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada penyelidik IDAS yang diketuai oleh Major Prof. Madya Dr. Muhammad Farizal Rajmi, Prof. Madya Dr. Muhammad bin Mat Yusof dan juga penyelidik lain atas kejayaan produk IDAS ini. Universiti Utara Malaysia merupakan sebuah universiti yang menitik beratkan inovasi sosial di kalangan pendidik warga UUM. Projek pembangunan komuniti aquaponik PK merupakan satu bukti komitmen penyelidik Universiti Utara Malaysia dalam membantu komuniti mengubah cara mereka menggunakan produk inovasi sosial untuk menjana pendapatan dan menghasilkan makanan yang mampu. Dengan lebih 60 unit terpasang seluruh semenanjung Malaysia dan geran yang mencecah RM600,000, saya yakin bahawa projek PK ini merupakan projek inovasi sosial yang berimpak tinggi. Tahniah saya ucapkan kepada Ketua Penyelidik, Major Profesor Madya Dr. Muhammad Farizal Rajmi, Profesor Madya Dr. Muhammad Mat Yusof dan penyelidik-penyelidik lain dalam menjayakan projek ini. Saya menyuruh agar lebih ramai penyelidik Universiti Utara Malaysia yang terlibat dalam inovasi sosial seperti ini. Kami di pihak pentadbiran Universiti Utara Malaysia akan terus memberikan sokongan penuh atas barang inovasi sosial yang memberikan impak positif kepada komuniti, terutamanya di sekitar Universiti Utara Malaysia. Teruskan berusaha dan memberi ilmu, budi dan bakti kepada komuniti.